Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini untuk pengajian kitab Mishkatul Masabih, kita akan sambung hadis yang ke-552. Perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan kitab Taharah, iaitu berkenaan dengan haid, berkenaan dengan darah haid. Kalau kita tengok dalam kitab ni, dia buat tajuk perkara yang halal dilakukan kepada isteri sewaktu dalam keadaan haid itu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid qala ma fawqa al-izar wa at-ta'affuf an dhalika afdal. Rawahu Razin wa qala muhyi sunnah isnaduhu laysa biqawi. Diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahawa beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang halal bagiku terhadap isteriku ketika dia dalam keadaan haid?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa sahaja dengan syarat dalam keadaan berlapik." Dengan keadaan berlapik. Akan tetapi menjauhi perkara itu adalah lebih baik. Ataupun kita boleh terjemah begini, bila dia tanya Nabi apa yang saya boleh buat, maknanya dia nak bermesra dengan isteri dia lah. Jadi setakat mana yang boleh tu? Maka Nabi kata ma fauqal izar. Maknanya apa sekadar di atas daripada kain yang menutupi dia punya kemaluan tu lah. Itu maksudnya. Maknanya kamu boleh lakukan apa saja kecuali bersetubuh. Itu maksud dia sebenarnya. Nak ayat tu ya. Maknanya bermesra dengan isteri itu boleh. Yang tidak bolehnya adalah melakukan persetubuhan. Mana walaupun kita kata bermesra tu sampai menghampiri ke tempat yang sulit pun boleh. Cuma Nabi kata wa ta'affuf an dzalik afdal, dan mengelakkan diri daripada itu lebih baik, lebih afdal. Takut kita kata takut tersalah melakukan persetubuhan. Takut tak boleh kawal nafsu. Sebab hal tu tak ada khilaf, haram. Hal tu tak ada khilaf, termasuk dalam dosa besar. Baik. Cumanya mengikut Imam Baghawi, hadis ni tidak kuatlah. Muhyi sunnah tu mana Imam Baghawi. Dia kata isnaduhu laisa biqawi. Makna hadis ni sebenarnya dhaif. Cuma kalau kita tengok dalam huraiat ulama, walaupun hadis ni dhaif di segi sanad, tetapi makna dia tu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis lain hak sahih. Maksud orang panggil teks dia tu memang sesuai dengan riwayat-riwayat lain. Baik, cuba kita tengok sini sikit. Cuba kita tengok huraian dia ni. Menjauhi daripada perkara itu adalah lebih baik. Di sini terdapat persoalan. Ana pun tidak baca semualah. Dia timbulnya gini. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi kata Nabi suruh tutup. Sama ada pakai seluar ke, tutup dengan kain pun. Dia setengah riwayat tu guna kain, lepas tu dia suruh ikat. Apa tu? Supaya menjadi peringatan kepada suami isteri bahawa ketika keadaan haid ni tidak boleh setubuh. Itu sebagai peringatan. Jadi apa sahaja yang biasa dilakukan kepada isteri dia dalam bentuk hubungan suami isteri itu boleh, kecuali hak tak bolehnya adalah jima. Orang ni semua kata begitu. Baik, cumanya Nabi sebut di sini, bila Nabi kata biduni ma fawqal izar, lepas tu Nabi sebut pula, sebab Nabi sendiri pun dengan isteri dia ni, memang dia tutup pun bahagian itu. Setengah tutup tu setakat mana, hak tu khilaf ulama. Ada sebut kata daripada parah lutut sampai ke pusat, mana pakai kain kemas itu. Setengah kata dak, maksudnya kawasan kemaluan tu. Mana kalau kita kata pakai, contohlah kita sebut dalam konteks ni, misalnya kita kata pakai tuala wanita, dah pakai spanduk, itu termasuk dalam hadis ni dah. Tujuannya supaya tidak melanggari hukum syariat. Hak tu maksud dia sebenarnya. Baik, cuma sininya tu kitab ni, hak kita baca kitab ni, dia sebut sini jadi Nabi tidak bui. Maknanya bila tutup tu zahir dia nampaknya, maknanya jangan pergilah dekat kemaluan tu.
Misalnya kita kata lutut ke bawah, pusat ke atas. Isu dia sekarang ni mana Nabi sendiri SAW buat gitu kepada isteri dia. Maknanya dia hanya tak setubuh, tetapi dia juga kira-kiranya dari segi hubungan suami isteri tu mendekati. Kita kata kemaluan tu. Tiba-tiba Nabi tak beri. Nabi kata hak lebih afdal laginya adalah menjauhi, tak sah. Atas tu pun tak sah. Maknanya menjauhi kawasan itu lebih baik. Sedangkan Nabi sendiri dari segi amalan dia tidak begitu. Hak ni sebenarnya para ulama sebutlah kalau kita tengok dalam syarah hadis, dia kata Nabi ni dia ada kekuatan untuk jaga supaya tidak berlaku pelanggaran terhadap hukum itu. Dia bimbang takut orang lain yang kita kata sahabat-sahabat dia dan umat-umat dia, mana kalau tidak berhati-hati sini boleh jadi terjatuh dalam orang panggil larangan itu. Hak ni hadirat kalau kita baca hak doktor lah. Kalau dalam kitab ni memang ada yang melanggar, yang melakukan pelanggaran. Kalau orang tidak Islam ni kan, ada rekod. Ana sebut buku yang ditulis oleh seorang ulama, dia berkhidmat di barat. Siapa ramai yang kena penyakit kelamin ni bila diinterview, siapa 1000 tak sedar diinterview. Maknanya sebilangan besar tu kerana melanggar peraturan. Jadi ketetapan. Sebab apa? Sebab haid ni dia azan disebut lagi fa'tazilan nisa fil mahid. Maknanya sebab dia tu azan. Maknanya ketika itu dalam keadaan dia haid itu, maknanya dia ada unsur yang boleh menyakitkan, yang boleh merosakkan saraf kemaluan. Jadi Nabi pun gitu juga. Mana Nabi pun ketika dia nak bersama isteri dia dekat haid, dia tutup juga kawasan. Cuma dia tidur bersama. Dan dia boleh melakukan istimta'. Istimta' ni istilah yang digunakan oleh ulama dalam kitab, mana dia bermesra dengan isteri. Seperti biasa, talihnya jima'. Itu jelas. Baik. Cuma sini anak sebut nak sebut satu perkara berkenaan dengan hak tu. Sebab hadis ni ulama bagi dua dari segi huraian. Pertama sekali ma fauqal izar tusar, mana kena tutup di bahagian berkenaan. Wa ta'affuf an dzalik afdal, dan mengelakkan diri, menjauhkan diri daripada tempat itu lebih afdal. Apa maksud dia? Maksud dia begini, sini ana ada buat sedikit nota. Dia panggil ta'affuf. Maksudnya apa ni? Ini dari segi pendidikan. Walaupun bersentuhan selain daripada kawasan kemaluan, yang di bawah pada pusat itu adalah harus dia gini kita sebut, sebab sini ulama kata dia sebut natural lah. Mana tak dosa pun. Contohnya bila suami isteri itu, mana dia bermesra sampai ke peringkat kawasan kemaluan pohon misalnya, itu tidak haram pun. Boleh. Cuma apa Nabi kata wa ta'affuf min zalika afdal. Tapi kalau cuba elok biar jauh lagi, misalnya sekadar kaki, sekadar kita kata perut, jangan pergi dekat sangat. Apa tu? Takut tersalah tu. Itu maksud Nabi. Jadi waktu lebih afdal. Afdal ni maknanya dari sudut orang panggil sadduz zari'ah. Nak elok takut jadi kita kata berlaku pelanggaran hukum. Khususnya kita kata kalau hak baru-baru kahwin, hak muda kita kata takut berlaku gitu. Takut berlaku. Kita kata tak nanti muda, kita kata tak. Hak tua pun boleh kalau tak jaga. Syaitan ganggu. Nak ayatnya syaitan ganggu. Itu maksud dia. Ana baca banyak juga cari dalam internet lah pandangan doktor. Ni memang berlaku. Kalau di barat ni macam dia tak ada hukum. Dia kata apa masalah lepas dia melakukan hubungan tu. Tak masalahnya bila Allah larang mesti ada kesan dan terbukti hal tu. Apa kena sifilis dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, seterusnya. Jadi mana kalau berdasar kepada riwayat ni, cumanya ginilah. Kalau kita tengok dalam beberapa syarah, sebenarnya oleh kerana hadis ni kalau kita tengok kedudukan hadis ni dia dhaif ni. Sebab tu tapi ulama terima atas dasar untuk supaya tidak terjatuh saddu dzari'ah. Itu maksudnya. Jadi larangan ini larangan secara ihtiyat, bercermat. Gitu. Baik, kita pergi kepada hadis yang kedua, iaitu hadis ke-553. Sini dia buat tajuk, adakah bersedekah itu wajib setelah mendatangi isteri yang berhaid. Katakanlah ada seorang itu tersalah lah, dia tak boleh nak kawal nafsu dia, maka dia melakukan hubungan seks itu dengan isteri dia ketika isteri dia haid. Dalam hadis ni sebut dia kena keluarkan duit dalam bentuk sedekah, iaitu separuh dinar. Dalam riwayat disebut. Dan riwayat ni sahih. Riwayat ni sahih. Baik, sekarang ni kita nak tengok sini. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a ar-rajul bi ahlihi wa hiya haidun falyatasaddaq bi nisfi dinar. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Darimi wa Ibn Majah.
Dan hadis ni dihukum kat ulama sebagai hadis yang sahih. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang lelaki mendatangi isterinya semasa isteri dia dalam keadaan haid, maka hendaklah dia bersedekah setengah dinar. Ini riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Darimi dan juga Ibnu Majah. Baik. Kita baca sini, lepas ni anda bagi sedikit huraian. Jadi jelas daripada hadis ni, bila seorang itu mana hukum tu dosa, tu jelas dosa. Cuma bila berlaku gitu, selain daripada bertaubat, oleh kerana ini dosa besar, bertaubat tu mesti melalui rukun taubat lah. Al-azmu, an-nadamu, wal-azmu, wal-iqla' tu 3 rukun taubat tu. Lepas tu Nabi suruh dia sedekah setengah dinar. Setengah dinar ni kata sekitar 300-200 riyal ke tak? Lebih kurang gitulah. 300 riyal lah kita kata. Lebih kurang gitu. Ana pun tak tahu dia punya hak terkini ni berapa. Lebih kurang gitulah. Ana tengok hak lama, hak dulu. Baik, maknanya ada pembayaran dalam bentuk sedekah. Baik. Sebahagian ulama berpendapat sedekah ini adalah perintah sunat. Tak sedekah pun tak apa. Ada yang kata gitu. Bukan wajib. Sebahagian yang lain berpendapat wajib. Khilaf pula. Apakah sedekah separuh dinar ni bila tersalah jima isteri ketika haid mesti dikeluarkan dalam bentuk separuh dinar, ataupun kalau tempat kita ni nilai lah separuh dinar tu berapa ringgit Malaysianya. Jadi masalahnya wak keluar tu wajib ke sunat? Ulama khilaf. Ada yang kata wajib dan ada yang kata sunat. Yang kata wajib ini adalah salah satu pendapat daripada Imam Ahmad. Wak kata wajib. Jadi timbul persoalan mengapa Nabi suruh bersedekah. Jumhur ulama berpendapat bahawa sedekah itu sebenarnya dengan maksud untuk menggugurkan dosa selepas bertaubat. Kena tambah tu selepas bertaubat. Menggugurkan dosa kerana ini termasuk dalam al-ittiba' bil hasanat ba'da sayyi'at. Mengiringi perbuatan baik setelah melakukan kejahatan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at dalam Quran sebut. Tapi hak ni dia dapat hak ni kalau bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, semua ni tak ada kesan pun untuk kehidupan beragama dia. Dari segi hilang dosa pun tak ada. Dan dia tu dosa dia tu kekal gitu. Bertaubat hak mula-mula sekali. Hak nak sedekah nak gapo tu tengoklah kita pakai pendapat mana. Kalau pakai pendapat wajiblah keluar. Kalau kita ambil pendapat sunatlah. Baik. Ada setengah ulama sebut sedekah ni dengan maksud untuk mewujudkan tanfir. Tanfir ni makna nak buih ingatan lama sehingga kita jadi tak sel dah buat benda tu. Itu makna supaya nak tanfir rasanya, membuat supaya jadi liar hati. Itu makna tanfir daripada perbuatan ni, dan supaya wujud dalam hati kebencian daripada mengulangi perbuatan dosa besar itu. Nak ayatnya perbuatan itu buruk sangat. Sebab bukan semua Nabi kata bila buat dosa besar kena sedekah, tak ada. Tapi hak ni Nabi sebut gitu. Nak ayatnya hak ni dosa besar antara yang besar. Baik, anda nak sebut di sini. Sebahagian ulama menyebutkan hak ni sebagai untuk mubalaghah, untuk menunjukkan lebih penyesalan dan lebih menimbulkan perasaan takut untuk mengulangi perbuatan. Para ulama misalnya dalam mazhab Syafi'i, mereka menyebutkan bahawa ada perincian. Lepas ni pada sebut macam mana nak sebut sini, hak ni lebih terang lagi. Katakanlah seseorang tu ini dalam konteks kebanyakan ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang tu setubuh isteri dia keadaan haid, dia ambil kira pula ketika mula-mula haid ke ataupun ketika di hujung haid, dia tak sama. Kalau dia setubuh isteri dia pada awal isteri dia datang haid, dia kena sedekah 1 dinar, bukan separuh dinar. Lepas ni kita akan tengok 1 dinar, tadi kan separuh, ini 1 dinar. Kalau di awal haid alik pagi, malam tu dia setubuh isteri dia, atau kena 1 dinar. Kalau tanya anak, kena wui kelepahnya mambah lagi. Kena kena hukum. Dia sebenarnya hak ni kalau isteri report dia kena hukum takzir ni. Mana kerajaan boleh bertindak ni. Kalau isteri dia tak betul suami dia buat juga, isteri dia boleh report. Sebab ni pelanggar hukum yang melibatkan hak isteri dia. Tetapi kalau sekiranya perbuatan ini dilakukan di hujung dah. Panggil waktu nak sampai nak akhir dah itu, maka hak itulah yang dimaksudkan, maknanya setengah dinar. Ini pandang yang ramai, bukan dalam mazhab Syafi'i saja ni. Apa sebab dia buat begitu? Kerana mengikut ulama, kalau kita tengok dalam kitab lah, dia kata sebabnya dia punya perasaan untuk bersetubuh dengan isteri itu pada peringkat awal itu dia lebih, orang panggil mana lebih tinggi keinginan syahwat. Lepas tu ada juga anda tengok dalam kitab, dia kata pada waktu tu mana isteri dia tu masih lagi, kita kata isteri dia lah khususnya masih lagi tidak terlalu letih lagi. Sebab dia perempuan biasa kena dia letih kot. Bila dia akan berteruh letih tu,
Ada macam-macam lah ulama sebutnya. Tapi kena ingat hak ni pandangan ulama, bukan nas daripada Nabi. Bila kata pandangan ulama, maknanya hak ni kita ke ijtihad dia lah. Kalau tanya ana lah, sebenarnya kalau lebih lagi pun boleh. Misalnya dia salah tu, kita kata dia nak itu tu maknanya dia sedekah. Boleh sabar tu, tak apa-apa. Nak supaya dia ingat lama dosa. Sebab ingat pada dosa ni dia boleh menyekat pengulangan itu. Meleh kambing ke? Meleh kambing. Baik. Sekarang ni kita tengok lagi. Nah, sini dia masih sebut satu lagi. Dia ada sebut sini. Inilah. Tapi hadis ni dhaif. Cuba kita tengok. Hadis 554. Hak anda sebut tadi dalam mazhab Syafi'i tadi, sini dia sebut. Misalnya cuba kita tengok. Hadis 554. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana daman ahmad fadinan, wa idza kana daman asfar fanisfu dinar." Rawahu Tirmizi. Tapi hadis ni dhaif. Kalau tengok dari setengah kitab lah. Tetapi kalau kita tengok secara detail lah, ulama kata hak ni dia sesuai sebenarnya dengan amalan sahabat. Sebab sahabat Nabi ni kalau dia buat kesalahan, dosa khusus, dosa salah kalau silap, dia akan derma, dia infak. Ka'ab bin Malik tu siapa pun sekepi tanah okey, tak pergi perang. Nah, ingat tak pergi perang ni, sekepi tanah di Khaybar. Siapa Nabi mula-mula terkejut. Nabi kata, mahal tu, tanah paling mahal pada waktu. Itu boleh kata budaya sahabat. Anda tengok dalam beberapa kitab, antara itu disebut sebagai budaya sahabat apa? Sebab hak dia bertaubat tu suku. Tetapi menderma ni, dia boleh memperingatkan kita tazkirah yang besar juga untuk pelaku dosa besar. Ni sesuai. Kalau kita tengok sini, wa anhu yani wa ani bin Abbas, wa anhu tu makna wa ani bin Abbas. Ini riwayat Ibnu Abbas juga. Kata tadi sebut separuh dinar secara umumnya. Ini tak ni. Wa anhu yani wa ani bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana daman ahmar fadinar, wa idza kana daman asfar fanisfu dinar." Rawahu Tirmizi. Ibnu Abbas telah meriwayatkan daripada Nabi, mana dia riwayatkan daripada Nabi bahawa Rasulullah ni kan dia sebenarnya kalau nak kira dari segi kaedah lah, bila anin Nabi dia boleh kata, tapi di segi orang panggil sepatutnya Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi lah, sebab dalam Arab tu Nabi. Ni ingat dia masa ngaji dulu guru anda sebut, dia kata memang ulama kita kalau sebut Nabi, dia sebut Nabi, dia tak akan tukar pada Rasulullah sebab nak mengekalkan teks asal. Itu sistem periwayatan hadis. Jadi kita ubahlah ni. Dia buat sini kan Rasulullah terjemah tu. Padahal hadis tu Nabi, memang orang sama tapi dia nak kekalkan teks tu. Itu style ulama-ulama hadis dalam proses orang panggil tradisi periwayatan hadis. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila Nabi bersabda, bila darah itu berwarna merah, ni isu setubuh isteri dalam keadaan haid. Mana kalau dia setubuh isteri dia tu, makna ketika darah masih merah lagi, terang lagi, maksudnya pada awal haid, maka dia kena bayar 1 dinar. Tadi tak sebut ni, riwayat Ibnu Abbas juga. Dan jika berwarna kuning, maksud hadis ni kalau tengok dari warna kuning, maknanya kebiasaannya darah tu nak habis, nak hujung, berada di hujung waktu haid, maka dia kena 1/2 dinar. Jadi kalau kita capur hadis ni, maknanya Ibnu Abbas riwayat mula-mula tadi separuh dinar tu tubah dia berlaku di akhir, dekat nak kering dah darah itu. Tapi kalau di awal lagi, kalau mengikut ni, maknanya 1 dinar. Ni lah kata hukumnya, setengah ulama kata wajib, setengah kata sunat. Jadi kalau tanya anak kata molek lebih pada tu lagi, supaya tidak berlaku pengulangan dosa. Gitulah. Jadi penerangan dia buat bawah tu, kita bincang dah sana, sama saja, lebih kurang. Cumanya di sini ini ada setengah ulama sebut gini, anda nak baca sini. Kenapa? Walaupun hadis ni dah, tapi ulama terima ni. Sehingga bukan dalam mazhab Syafi'i saja terima ni. Ulama lain pun terima. Maknanya kalau perkara awal kena 1 dinar, jadi kalau perkara al-akhir itu kena separuh dinar. Baik. Yang dimaksudkan dalam riwayat Ibnu Abbas ni, darah merah, ni dia kira mengikut ulamanya di puncak haid lah ketika perkara awal. Mari. Dianggap tahap haid yang paling kuat, justru kafarahnya lebih berat. Maksudnya apa? Anda lebih setuju ni lah. Maknanya pada waktu tu risiko lebih besar. Sebab darah dia tengah segar-segar lagi. Darah yang boleh menyakitkan, darah yang boleh merisikokan tu masih kuat. Jadi apa kena tu 1 dinar? Nak ayatnya perbuatan dia tu lebih berisiko.
Kerana darah pada peringkat awal tu kira-kiranya paling kuat. Justru kafarah dia lebih berat. Tapi bila darah itu sudah berubah dari segi warna ke arah nak habis, nak kering, dah jadi warna kuning, mana kesan buruk darah itu, dia semakin kurang. Kukuk mana pun maksud dia saya juga. Supaya menjadi tazkirah kepada pelaku itu. Jangan buat lagi. Mana? Oh, kering dah. Cuma tak mandi lagi. Cuma tak mandi, kemudian kita kata tidak membersih, tidak mandi, maknanya tidak cuci lah. Ulama kata, setengah ulama kata boleh. Khilaf pula tu. Setengah ulama kata boleh. Sebab dia kering dah. Kita kata kotor tu, tak suku dari segi hukum. Tapi ulama, kebanyakan kata dia kena mandi dulu. Tapi kalau kering dah, untuk ibadat tak boleh. Sebab dia tak mandi, tapi untuk setubuh. Ada pendapat yang kata, tapi pendapat kuat jumhurnya, dia kena mandi dulu lah. Tu tak kena bayar denda. Dia kering-kering ni makna darah tu tak keluar. Itu maksud kering tu. Tu memang ada sebut oleh kitab lah. Mandi dululah. Mandi dulu. Kena mandi dulu. Bapa ni hak tu pendapat jumhur. Tu Tapi nak ayat ada segi hukum. Maknanya tidak termasuk dalam melakukan dosa besar lah. Itu maksud dia. Dalam masalah ngaji pun tu gua sebut ni. Dia kata senapah mandi dulu dia kata. Dia kata betul, ulama kata ramah juga, bukan seorang ramah juga. Dia kata memang tak ada sedar. Tapi kena pasti kering lah. Pasti kering ni gini. Dan kalau dalam kitab tu, kalau yalah, kita baca dan kita belajar, maknanya lagu mana tu biasa perempuan buat untuk pastikan darah tu telah kering. Dia pasti dah. Cuma tak mandi lagi. Boleh setubuh dia. Tetapi kebanyakan ulama dia kata saki-baki darah tu mungkin ada. Sebab tu dia kena bersihkan dulu. Tu terbaiknya. Maknanya persetubuhan tu selepas tu berlaku dalam keadaan sudah orang panggil suci. Misalnya kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari misalnya. Apa yang Nabi SAW suruh perempuan tu bila dia mandi daripada haid tu, di akhir sekali tu Nabi suruh dia lumur ke dia punya wangi-wangi. Wangi yang zaman dulu dia ada setengah-setengah tu dia bukan sekadar wangi, dia menyegarkan saraf. Sebab itulah setengah ulama dalam kitab-kitab moden, kalau perempuan, kalau dia mandi dengan air bunga ke apa, tu ulama kata memang moden. Sebab nak menyegarkan tubuh. Sebab apa tu? Sebab untuk melakukan persetubuhan yang halal. Rupanya dalam agama kita ni, Ana sebutlah sebab dalam syarah Bukhari sebut. Kalau kita kecek-kecek biasa. Tapi hak ni sebenarnya termasuk dalam agama kita. Maknanya usaha supaya suami isteri dapat melakukan seks dengan orang panggil syahwat yang tinggi, itu termasuk dalam sunnah. Tapi kena jaga hukum lah. Jangan sampai mereka langgar hukum. Tidak kata bila agama ni tak cara bak tu dah ke orang lain. Bak tu dah, tak betul tu. Nak buat halal, kena berkualiti lah. Sebab tu Nabi Sultan wangi tu. Dia sebut Misk Kasturi tu. Tu dalam syarah hadis. Sebut dalam riwayat Bukhari pada sebut. Maknanya agama kita ni hadrat, agama kehidupan. Agama kehidupan. Gitu kan. Jadi hak ni bagi setengah ulama, kenapa ada disebut satu dinar, setengah dinar. Setengah-setengah ulama berpendapat hak ni dia masih dalam rangkaian taubat. Walaupun dia tidak wajib. Tapi kalau hak kata wajib, wajib lah. Tapi dia masih dalam rangkaian taubat. Ana duk baca-baca banyak juga. Ana rasa hak paling kuat bagi ana ni. Nabi nak hantar isyarat bahawa dosa ni besar benar. Bukan dosa-dosa besar biasa. Ngumpak pun dosa besar juga. Tapi hak ni dosa besar sebab dia boleh memberi kesan pada rasa kemaluan. Yang kedua, ni. Dia boleh merosakkan psikologi dari segi seks. Sebab apa? Bila berlaku pelanggaran tu, dia akan naik satu tahap, dia boleh jadi lebih berat pada tu. Kalau tak jaga. Dia boleh jadi liwat. Bahkan ada setengah ulama sebut, kalau amal begitu, mana tidak berlaku proses, kita kata sekatel lah. Dia boleh jadi naik sampai satu tahap, dia rasa puas dengan isteri dia. Tak sih nak cara lain. Hak lain tu dalam bentuk sama lelaki. Memang ada disebut. Kesan dia. Sebenarnya. Ana sebut ni gini sebab Ana duk baca, duk cari apa yang jadi Allah uji kaum Nabi Lut. Kita duk baca banyak juga, duk tengok. Sakit betul-betul mata duk kelip apa ni. Rupanya ada. Rupanya tapi benda ni tidak dalam bentuk hadis. Ulama menimbulkan bahawa perkara tu berlaku kerana pelanggaran hukum. Dia bermula dengan langgar hukum seks dengan pasangan yang halal. Dia langgar hukum tu akhir sekali dia rasa nak cari lebih lagi daripada tu. Salah satu yang boleh menyebab gitu adalah orang yang ketagih. Biarlah anda sebut. Orang yang ketagih filem pornografi ni, dia boleh membawa kepada dia rasa puas dengan pasangan halal. Tu orang panggil kesan daripada talbis iblis. Bahaya, kena berhati-hati. Tu sebenarnya. Anak pun malah kecek panjang sebab kita pernah sapa satu kisah pada kita hak berlaku gini di Kota Baru kita. Isteri dia sedih luar biasa. Ini pala isteri dia. Ustaz ni, anak pun jadi satu macam kita jadi. Macam mana dia boleh ni? Bapa tu ketagih. Siapa bercerai?
Jadi Syiah pula ni tak nak lewat isteri. Kesal ni. Bahaya dia. Hal ni pun gitulah juga. Sebab tu setiap pelanggar hukum kalau tidak diurus dengan taubat, dia boleh meningkat naik dosa tu. Na'udzubillah, minta berlindunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita pergi kepada 555 di bawah fasal yang ketiga. Kena ingatlah dalam sistem pengajian kitab Mishkat ni segi metodologi susunan dia kan. Mana riwayat yang kelima ni riwayat yang kita kata yang tidak kuat lah biasanya. Bercampur-campur dah. Ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi kalau fasal pertama tu Bukhari Muslim. Kalau fasa kedua tu bercampur-campur. Hak ni mana lebih rendah lagi status hadis ni. Walaupun mungkin setengah-setengah ada sahih. Misalnya hak ni. Kalau kita perhati, cuba tengok kan. Pasal yang ketiga, perkara yang halal dilakukan terhadap isterinya yang berhaid. Seperti tadi juga lah. An Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu qala, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashuddu 'alaiha izaraha thumma sya'nuka bi'alaha. Rawahu Malik wa Darimi mursalan. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya seorang lelaki telah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanyanya soalannya gini. Dia tanya, ma yahillu li min imraati wa hiya haid. Apakah yang halal bagiku untuk aku bersama dengan isteriku ketika dia haid? Dia memang takut peluk, cium, takut haram. Hak setakat mana hak boleh dan setakat mana hak tak boleh. Maka Nabi berkata kepada dia, terjemahan ni hadis-hadis dia silap ni. Kalau dia ayat bawah tu betul. Dia terjemah tu salah. Cuba tengok. Anda baca dulu. Baginda bersabda, kamu pakaikan dia kain. Kamu ni siapa? Suami. Mesti akan dia faham suami. Ni cara terjemah. Kamu pakaikan dia kain. Kain ni maksudnya izar tu, mana kain tu hak bahagian atas tu. Izar. Mana kemah antara pusat lah. Pusat ke bawah. Khususnya tempat kemaluan. Supaya kamu tak nampak kemaluan isteri kamu. Ataupun tidak tersentuh kemaluan isteri kamu. Jadi sini zahir terjemahan ni maknanya yang pakai kain tu suami. Allah, kok suami pakai ni? Boleh pakai diri kok. Kemudian harus untuk kamu melakukan apa sahaja yang kamu kehendaki dalam keadaan berlapik antara pusat dan lutut ni. Hak ni bukan hadis ni. Pusat dan lutut ni dia punya ni hak dia tulis kitab ni buat tu. Sebabnya kalau mungkin ni dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia kata pusat dan lutut. Tapi setengah-setengah ulama lain dia kata tempat kemaluan tu lah. Paha tak tutup tak apa. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia lebih cermat, lebih berjaga-jaga. Dia kata antara pusat dengan lutut. Hak tu yang menjadi aurat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Jadi hadis ni disebut sebagai mursal. Imam Darimi kata, Imam Malik dan Darimi riwayat ni secara mursal. Mursal ni maknanya ada terjatuh perawi dalam sanad tu. Maknanya dhaif lah hadis ni. Betul lah dia dhaifnya, tapi makna dia sahih sebab ada sambungan hadis lain. Cuma riwayat ni baik tak apa. Cuba tengok penerangan dalam kitab. Dhamir pada tasyuddu kembali pada isteri. Maksud dianya isteri kamu hendaklah menutup badannya dengan kain. Bukan kamu yang tutup. Hak tu betulnya. Jadi terjemah betulnya tasyuddu tu maknanya hendaklah isteri kamu pakai kain masa bersama kamu tu, masa tempat tidur lah. Antara pusat dengan lutut. Ataupun setengah ulama kata di kawasan kemaluan tu. Pakai seluar ke. Kalau lawan ingat kita kata apa dia? Maknanya dia pakai tu lah. Tuala wanita tu lah. Jadi terjemah dia kena tukar lah tu. Sebab anda tengok dalam terjemah lain pun dia kata ni lebih sesuainya. Maknanya tasyuddu tu hendaklah isteri. Kalau kamu ni makna suami situ tu. Gitu maksud dia. Baik. Ni pun gitulah juga sebenarnya. Maksudnya lebih kurang tadi juga. Suruh pakai kain itu untuk supaya tidak terjerumus dalam perintah tu. Jadi bila nak bermesra dengan isteri, di seluruh tubuh kecuali tempat tu. Ni soalan nak sebut tadi kita tak sebut. Dulu pun ada sebut dah, cuma nak sebut pula ni sebab kita sapa bab ni. Ni sebenarnya dia kena nak suruh ingat lah. Kita kena faham ni antara salah satu orang panggil proses perubahan yang Nabi buat. Sebab suami, isteri, suami semuanya pernah hidup, boleh katakan pernah hidup zaman jahiliah. Orang jahiliah ni lagu mana? Tak boleh tidur sekali, tak boleh makan sekali, tak boleh masak. Setengah-setengah tu ada tu suruh kelik rumah tu tua. Kelik rumah mak dia. Tak saya duduk serumah dengan isteri mari. Kita kata tak apalah dia isteri ramah zaman dulu nak. Dah lah ramah kata ramah apa makna layannya kepada perempuan hid tu sangat menganiaya, sangat zalim. Ni antara ni.
Jadi tak boleh langsung. Sehingga ada setengah tu kira lembut rezeki ni. Makan dalam satu kawasan, dalam rumah tapi meja berbeza. Masak tak boleh. Jadi maknanya di situ mereka menganggap perempuan ni kota fizikal. Keseluruhan. Sehingga tak boleh nak. Jauh sekali lah nak tidur ni. Nabi nak buat tu. Tak apa. Jadi perempuan rasa lega. Suami pun rasa lega. Mana hubungan itu tak terjejas masa hid. Kecuali hal ni tadi. Mana nak masak boleh, nak basuh kain, nak urut untuk lelaki, nak mandi untuk lelaki. Boleh belakang. Apa tu? Sebab hal tu termasuk dalam keharusan agama. Atau alihnya setuju. Baik. Jadi hak ni para ulama dari segi diambil dari sudut psikologi, mereka sebut bahawa ni dia panggil ni falsafah Islam dalam konteks hubungan badan. Maknanya ayatnya bahawa betapa sederhananya Islam dalam berurusan dengan suami isteri. Maknanya dalam keadaan gini pun boleh. Maknanya kasih sayang itu tetap juga dalam keadaan baik. Hak tu anaknya. Anak baik, seterusnya. Ada hak report pada anak, biar anak sebutlah sikit dah. Ni lah kita perlu tahu juga ada ayat psikologi wanita ni kan. Jadi bila Nabi buat kau ni suka lah. Jadi tu lelaki pun kena faham lah. Sebab perempuan adalah keadaan ni kan. Dia setengah-setengah tu ada. Jadi sakit ketika hid macam-macam lah. Paling tidak tubuh jadi lesu. Jadi kalau suami pula tak layan. Tak ada orang panggil sokongan mara pula. Islam nak jaga hati lah. Tiba-tiba ada berlaku satu kisah. Oh dahsyat dah. Biarlah nak sebut juga. Ini ayatnya kita sebagai suami ni nak supaya mengambil ruh daripada hadis yang kita bincang ni. Mana janganlah siapa perekatnya suami dia ni fija jauh lah. Balik sekali-sekala. Bila balik tu suami dalam isteri dalam keadaan hid. Orang kata putus lepas. Dia tahu gitu tak kelik dia tu. Dia kecek bahasa gitu. Isteri dia jadi sedih sehingga jadi murung isteri dia. Rupanya dia kata isteri dia, suami dia balik ni kerana hanya semata-mata seks. Sedangkan dia ni bukan seks saja, dia ada perasaan. Dia mengadu anak pun. Dia bahaya juga teriman ni tak. Tapi bagus juga kita boleh tahu. Dia panggil keadaan masyarakat gitu. Benda-benda lagi tu dia kena jaga. Tu maksudnya. Kalau dulu kat perempuan rasa terasing anak-anak dia duk makan dengan suami dia, makan suku, makan dalam bilik, makan luar. Lelaki makan. Lagu mana? Tapi dah kerana masyarakat terima gitu belakang, perempuan terima. Tapi hati dia sebenarnya tak terima. Hati dia tak terima gitu. Bila Islam mari, Islam susun semula hal tu. Menyebabkan perempuan rasa dia ni makhluk kelas pertama juga. Tidak dipinggirkan. Padahal hal tu adalah fitrah. Fitrah. Nak membersihkan dia punya orang panggil kesal daripada peranak. Kerana banyaklah hikmat dia tu. Gitulah hadirat. Yang terakhir. Kita ambil yang terakhir. Ni hadis 556. Amalan Sayyidatina Aisyah ketika haid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu idha hittu nazaltu anil mithal ala al-hasir. Falam yaqrub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tadnu minhu hatta tathur rawahu Abu Daud. Ini 556. Sebab kalau kita tengok dalam setengah-setengah tu, memang dia kata hak ni dhaif riwayat. Makna ni tidak kaji di kita tengok ulama. Tengok hak Syekh Al-Albani dia kata sahih aja. Tapi kalau kita tengok dalam setengah ulama, misalnya ana rujuk dalam hak Syamilah tu, dia kata hak ni dhaif. Tapi Albani kata Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dia kata sahih. Sahih hadis. Baiklah, tak apalah. Cuma nak ayatnya kalau kita terima sebagai sahih ataupun dhaif, kita terima sahih lah khususnya, dia kena bincang hadis ni. Cuba tengok makna dia lagu mana. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha kata dia, apabila aku berhaid, aku akan turun daripada tempat tidur. Maknanya daripada katil tu. Sebab Nabi ni ada katil. Aku akan turun. Aku tidur bawah. Hapatika. Toto gitu ya. Seolah-olah gitu. Maka Rasulullah SAW tidak akan menghampiri aku. Dan wala tadnu minhu. Dan dia, yakni Aisyah dia pun dia tidak mendekati Rasulullah. Sehinggalah dia suci. Maknanya, zahirnya nampak. Masa dia hid, tak tidur sekali. Dia tidur bawah, Nabi tidur di atas. Bakal ada sekali Nabi tidur bawah, dia lihat tu gili. Tapi tak sebut gili tu, tuan ayat tu. Hak jelasnya dia tidur bawah. Begitulah dia kata Nabi buat, dia pun buat gitu, Nabi buat gitu. Sampai hatta tatuhur sehingga dia suci. Hak ni hadis ni ada kata, hak sahih lah teman. Hak sahih Nabi tidur sekali. Bercanggah ni. Jadi sebab tu ulama kata, ni anda nak baca sini. Kalau kita terima sahih, maknanya kena uruh molek ni. Lagu mana nak uruh? Sebab hak sahih. Hak bukan sah. Banyak sahih. Kata Nabi bermesra. Tak ada beza. Hubungan Nabi dengan isteri dia, sama ada atas katil ke,
dalam keadaan biasa ke, kecuali setubuh ada. Nampak orang ni tak ni. Cari katil lain pula. Kalau pakai Zahir ni, tidak gitu kan. Ya, hati-hati lah. Hak ni, ulama boleh kata ada tengok semua ulama kata hak ni tak boleh pakai dalam secara literal. Tak boleh kita nak pakai hak ni sehingga kita tinggal sahih tak boleh. Jadi nak pakai lagu mana ni? Kalau kita kata sahih lah. Kalau kita terima dia dhaif, sesat masalahnya. Tolaklah hak ni. Kalau kita kata hak ni dhaif, tolak ni. Bapa hak sahih kata boleh. Sesat masalah. Tapi kalau kata sahih, seperti Syekh Albani kata sahih. Kena urus macam mana? Kita kata hak ni atas dasar orang panggil atas pilihan dia sendiri. Sebab tu dia kata dia turun tu maksudnya boleh jadi dia tidur dengan Nabi. Lepas tu dia turun tu tak suruh Nabi kena darah ke macam mana. Atas dasar tu. Atas dasar etika secara peribadi tu. Tapi hak ni tak pernah ulama kata Nabi suruh buat gini. Tapi hak nak senang kat kata tak payah makan. Hak tu senang. Makan hak sahih. Senang situ. Tak sakit kepala. Dia dah ngak mikir nak cari tato lain. Tak ada masalah. Tu mudah. Gitulah. Tapi kalau nak pakai juga sana ni. Atas dasar lagi. Gitulah maksud dia nya. Sebab tu anda tengok sini dia buat ni dia kata tak boleh pakai secara literal. Kalau kita pakai ni sebenarnya dia akan bercanggah dengan riwayat yang sahih tu. Gitulah maksud dia. Kemudiannya minggu seterusnya minggu depan lah kita akan masuk pula bab istihadah. Babul mustahadah. Tentang perempuan yang dalam keadaan istihadah pula. Ni tak selepas daripada darah haid pula. Dia panggil darah penyakit. Ini kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.